Kau ingat tak lagi saya pernah cerita tentang burung yang perangai dia macam Dracula? Hai, saya Acap. Hari ni kita nak cakap sedikit berkenaan dengan burung ni. Kalau kau nak tahu, burung shrike ataupun burung daripada keluarga Laniidae ni sebenarnya ada dekat Malaysia. Keluarga Laniidae ni setakat ni ada 33 spesies semuanya yang terbahagi kepada 4 jenis. 4 jenis tersebut adalah jenis Cornivella, Urocephalus, Lanius dan Urolestes. Nama keluarga Laniidae ni datang daripada nama jenis Lanius yang merupakan jenis terbesar dekat dalam keluarga ni. Perkataan Lanius ni merupakan perkataan daripada istilah Latin yang membawa maksud butcher, atau dalam bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai tukang sembelih. Ini merujuk pada tabiat pemakanan majoriti daripada spesies burung dekat dalam keluarga ni, yang makan dengan cara dia gantung mangsa dia tu, makanan dia tu dekat satu benda yang tajam dan kemudian dia makan. Sama cara macam mana tukang sembelih dia gantung daging sebelum dia lapah daging tersebut lah. Di Malaysia, kita ada 3 spesies semuanya burung daripada jenis Lanius. 2 daripada 3 spesies tu merupakan spesies asal kita, iaitu Lanius cristatus, brown shrike, atau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai tirjuk tanah, Lanius hash, long tail shrike, tirjuk ekor panjang, dan satu lagi migrant species ataupun spesies migrasi, iaitu Lanius tigrinus, tirjuk harimau, tiger shrike. Ini antara sebahagian kecil daripada spesies-spesies yang menarik yang terdapat dekat Malaysia ni. Macam tak percaya kan, dekat Malaysia kita ada spesies yang macam ni.